Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nasir daripada Nadicom Digital Sdn Bhd. Nombor telefon saya 0199699079. Pihak kami menyediakan perkhidmatan untuk SQL Accounting, juga SQL Payroll dan SQL Post. Yang pertama sekali pada hari ini saya nak tunjukkan bagaimana cara nak install SQL Accounting, khususnya untuk projek e-invoice. Yang pertama sekali kita klik kat sini, kita masuk ke link yang saya sediakan, Nadicom. Nadicom.my/download. Kita enter. Okey, sekarang ni kita download software ni yang setup B8865, dan kalau dah ada yang 8866.exe saya akan update dari semasa ke semasa. Okey, sekarang ni dia dah mula download. Kita tunggu dalam beberapa saat, insya-Allah kita boleh mula install. Okey, yang keduanya, apabila dah selesai kita download installer ni, kita double klik kat sini dan paparan yang ditunjukkan macam ni. Anda hanya perlu klik dekat more info dan dia dah keluar run anyway. Kita klik run anyway dan klik yang atas ni, I accept for by tu ni. Kita klik next dan kita klik next, klik next, klik next dan seterusnya. Dan insya-Allah software ni akan diinstal dalam beberapa saat. Saya ingat tak sampai dalam 1 minit. Insya-Allah kita boleh selesaikan pemasangan SQL Accounting ke PC anda. Okey, apabila dah selesai, dan nanti insya-Allah dia akan keluar satu pop-up di sini dan satu shortcut dia dah keluar kat sini. Okey, dia dah siap. Klik finish. Kita double klik kat sini dan paparan yang akan ditunjuk dia tak apa, yang ni saya dah yang asal. Okey, sekarang ni dia keluar macam ni. Kita klik create group. Okay, create group. Okey, dia keluar macam ni, tak apa, kita klik OK je. Okey, dia dah keluar macam ni. Kita klik dekat stand alone. Okay, klik test, dan kalau keluar hijau macam ni, klik OK. Dan dia keluar Firebird macam ni ataupun apa ni itu. Double klik kat sini, kita klik create new database. Create new database, dan anda boleh mula masukkan nama syarikat anda. Dan saya kat sini saya masukkan nama syarikat saya, Nadicom Digital Sdn Bhd. Okey, kita klik OK, dan dia mengambil masa beberapa saat untuk create database baru. Okey, dah create database baru, kita double klik yang ni dan kita boleh mula masukkan user sebagai admin dan password juga sebagai admin. Okey, klik log on, dan paparan yang ketiganya dia akan keluar macam ni, dan kita boleh mula kerja kita. Pergi klik kat company profile dan kita kena penuhkan alamat. Sekarang ni saya tuliskan alamat saya, lot 20 dan 21 tingkat 2 Wisma Majlis Daerah Tumpat 16250 Wakaf Baharu. Okey, kita nak tukar kat sini Malaysia.
Malaysia. Dan jangan lupa masukkan nombor telefon anda, nombor telefon pejabat, handphone dan sebagainya. Okey, sebab LHDN buat masa sekarang dia perlu kita penuhkan semua maklumat. Okey, kita klik save kat sini dan kita lihat dah keluar perkataan my invoice kat sini. Kita klik OK dan dia akan keluar sekejap dan kita masukkan balik. Okey, dan kita boleh cari nombor TIN kita kat sini. Klik kat company profile dan paparan Kanta ni dah ada. Kita klik Kanta ni, dia dah detect Nadicom Digital Sdn Bhd. Kita klik OK dan kita tengok kat sini kat my invoice nombor TIN kita dah ada. Okey, kat sini MS apa ni yang aktiviti kita, industrial code ni kita kena masukkan ikut kesesuaian kita. Kalau saya 456 4650 46510. Okey, yang ni saya punya. Lepas selesai kita klik save kat sini dan insya-Allah ni dah enable. Kita klik kat sini dan selepas pada klik kat sini untuk pembelajaran kita klik kat sini dan insya-Allah anda boleh lihat video seterusnya yang saya dah sediakan di link yang seperti mana tadi, nadicom.my/download. Dan insya-Allah kita jumpa lagi. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dan kepada sesiapa yang ingin menambah modul e-invoice, boleh kontak nombor telefon saya 0199699079 ataupun nombor telefon jabat saya 0971911081. Wallahu alam. Sampai ketemu lagi insya-Allah dan salam sejahtera.